Guys, Assalamualaikum. Aku hari ni daripada Shah Alam. Ada dua job mana. Satu dekat Sepang, satu lagi dekat Kelang. So korang mana yang tak ada masa nak datang kedai, contact lah guys, nombor ni guys. Kan aku datang kat rumah, aku tolong tukar cermin korang. So sekarang dah pukul 2 lebih, aku nak jalan kerja. Tak tengok. Mari. A few moments later. Okay guys, aku dah sampai Sepang. Ada satu job runner tu, Honda Jazz GK. Ini dia pecah pada tengah. Nampak? So aku nak jalan kerja jap. Korang nak tengok, stay tune video ni. Yang lagi lepas siap Honda Jazz ni, aku ada satu job lagi. Tukar Kelang, tukar cermin belakang. Pagi. Okay guys, macam biasa. Kita dah siap. Kita tengok gam dalam lah. Apa lagi? Belanja sikit lah. Belah kiri, belah kanan. Tadi akak ni cakap dia pernah tukar. Okay guys, bagi. Honda Jazz GK dah siap. Kat cermin depan. Settle semua. Sekarang ni pukul 5 lebih, aku nak mengalir ke Kelang pula. Habis job satu lagi cermin belakang. So korang jangan malu lah nak panggil kita datang runner. Betul tak? Kan? Contact je Barakah 12. InsyaAllah aku sampai. Yang penting set appointment. Kan? Insurans ke, tukar cash ke, sama-sama cermin belakang. Again lah. So aku nak gerak, nak tengok. Mari.